tarik depan tu. Tarik daripada Boleh, boleh tapi gelap sikit lah. gelap sikit lah. Siapa punya payung? Tu ball kicker. Hijau. Dua tu ah. Payung ni ball kicker. Payung dek. Kenapa lah cik? Dia. Kau ni bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kita bersama kembali bersua kembali di dalam siaran langsung bola sepak MSSPK di peringkat suku akhir, di mana perlawanan kali ini menemukan di antara MSSD Manjung bersama-sama dengan LMS. MSSD Manjung sebelum ini ditabalkan sebagai naib johan kumpulan, berada di bawah pasukan Perak Tengah, manakala LMS pula adalah juara kumpulan. Setelah diundi, mereka bertemu di peringkat suku akhir. Diharapkan pemain-pemain MSSD Manjung dapat mempamerkan corak permainan yang bertenaga bagi membolehkan kemenangan berpihak kepada mereka sekaligus layak ke peringkat separuh akhir. Sama-sama kita doakan agar mereka memperoleh kejayaan untuk perlawanan kali ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, semoga apa yang kita hajati tercapai. Kita teruskan dengan komen. Wafi mengawal bola. Okey, cantik. Wafi dijatuhkan. Peluang. Sepakan percuma akan diambil oleh Fayad. Diharapkan akan ada manis-manis daripada sepakan yang diambil kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Boleh ni, tengok besar. Bola tersebut terkena palang gol. Wafi memberikan kepada Amar Rizki di kanan padang, mencari Alif di tengah. Clearance yang dibuat oleh Alif agak meliar tinggi. Walau bagaimanapun, ianya adalah salah satu punca semangat kepada pemain MSSD Manjung untuk mengerak langkah agar mereka dapat pergi lebih jauh di dalam kejohanan kali ini. Amar Rizki menerima bola hasil daripada sepakan gol. Amar Rizki, Syazim berada rapat dengan bola. Agak bahaya di situ. Oh, percubaan nasib baik di bahagian belakang serangan. Tiada siapa yang berada di situ. Okey, sampai lagi. Speed lagi. Sepakan oleh Syafi Rifki memberi kepada Ikhwan, tak silap saya, nombor 8.
dihadang oleh Alif. Alif mengalami kecederaan kerana terkena ayunan tangan pemain nombor 8. Alif masih lagi terduduk di tengah padang. Kepada yang sedang menonton, mohon share link kepada seramai mungkin agar kita dapat mengumpulkan penonton dan juga menitip doa kemenangan ke atas pemain-pemain MSSD Manjung. Syafiq Rifki akan membuat sepakan, tidak meninggi bola tersebut. Agak bahaya di situ, jangan dibiarkan. Dan percubaan daripada pemain LMS tinggi. Fayat kepada Alif mencari Aryan. Bahaya, tiada siapa yang membuat. Nasib baik kaki Syazim berjaya untuk menangkis. Firas masih lagi mengejar bola. Clearance yang dilakukan oleh pertahanan LMS menolak bola keluar padang. Lagi sekali pemain LMS membuang bola. Bola diselamatkan oleh Fayat dengan menanduk tinggi. LMS masih lagi menyerang. Sepakan penjuru diberikan kepada LMS. Counter attack yang dilakukan oleh LMS tadi agak berbahaya. Ditangkap kemas oleh Hakim. Mencari rakan di hadapan Firas. Alif mengawal bola, mencari Wafi di hadapan Iki Amarizki dan pemain pertahanan berjesi nombor 5, tak silap saya, telah menolak bola tersebut keluar. Ini memberikan lontaran ke dalam kepada MSSD Manjung. Lontaran akan dilakukan oleh Aryan. Oh, corner, maafkan saya, corner kick. Aryan akan melakukan
Sepakan terus ke tengah, mencari rakan di hadapan tetapi tidak dapat disudahkan. Syazim mencari Alif, Alif ke tepi, Fayad. Syafiq Rifki membawa bola mencari Amar Rizki di hadapan. Baik tindakan handball ref. Handball ref. Dan Handball tadi tu. Handball kan? Firas dijatuhkan, Wafi dijatuhkan Cantik ke? di hadapan kotak di. Diharapkan untuk kali kedua free kick ini akan ada perkara-perkara yang bakal mengubah kedudukan semasa, di mana kini masih lagi terikat 0-0. Wih, nampak kosong ni. Bayar dia ruang bayar. Oh, sepakan yang lemah daripada Firas. Ikuan menanti di tengah. Dan bola tersebut telah pun keluar. Percubaan daripada Ikuan. Okey. Baik ke, baik ke. Kepada yang sedang menonton, terima kasih diucapkan. Kedudukan terkini masih lagi 0-0. Bola tu bola tu. Hakim mencari Carlos di tengah. Carlos kepada Wafi. Ni okey, tolak lagi. Lagi. Syazim kepada Amar Rizki. Lagi ke? Syazim menanti. Mencari Firas. Firas. Hujung tu. Itu ada. Hei Firas, kau tolaklah balik. Itu tadi ada tadi. Boleh tolak balik kat Iki kan? Itu tadi. Terus. Iya, aku geram betul lah budak Firas ni. Dia terlepas tadi kan kosong ni. One two tadi yang ni. Lagi bawa. Wafi Lagi. dipotong oleh Syazim mencari Amar Rizki, tetapi saya rasa bola agak jauh daripada jangkauan Amar Rizki. Slow okey. Bola lagi. Syazim Bola lagi. Impact lagi. Fayad, tapi tindakan yang baik. Firas mengejar bola. Masuk lagi. Press lagi. Press lagi. Bawa macam biasa, press. Lagi ambil. Press. Wafi dipersalahkan kerana menjatuhkan pemain. Sepakan percuma diberikan kepada LMS. Ikuan bermain bersama Liga Remaja Kemasaan bagi skuad Perak FA. Terus ke tengah dan bola telah pun keluar, dibiarkan sahaja oleh hakim. Oi. Tak nak. Lagi. Ha. Iki kacau. Ha. Syazim menyelamatkan bola. Buang. LMS masih lagi dalam mood menyerang. Mencari rakan di belakang nombor 11. Crossing ke tengah. Tiada siapa di hadapan. Ditangkap oleh hakim. Hakim. Oh, tidak cukup tinggi. Sekali. Lagi ha. Lagi. Aryan berada di hujung, bawa bola masuk dan percubaannya agak lemah daripada Aryan. Hampir lagi memberikan jaringan gol yang pertama untuk MSSD Manjung.
cepat. Potong lagi. LMS membuka ruang ke tepi. Cepat. Crossing mencari rakan di tengah. Rizky Carlos menyelamatkan bola. Bola. Oi. Bola dah. Hakim dijatuhkan. Sepakan percuma kepada MSS di Manjung. Bola lagi. Wafi membuat lambungan tinggi. Depan. Masih lagi dalam kawalan Wafi. Alah, Firas. 1-2. Dia dapat 1-2. Syazim clearance. Cuba untuk buat clearance ke tepi, tetapi bola tersebut telah pun pergi ke arah belakang garisan gol. Sepakan penjuru kepada LMS. Percubaan terus agak tinggi melepasi palang gol. Ikey gol ke. Ikey gol. Kedua-dua pasukan saling menyerang. Masing-masing cuba untuk menjaringkan gol. Terus ke gol. Danish membawa bola mencari Wafi di tengah tetapi agak jauh. Syafi Rizky mencari Aryan tetapi bola Rizky, bola. Wafi. Lagi. Lagi. baik tindakan yang diambil oleh Danish. Iki mencari Kona. Aryan saya kira mengalami sedikit kecederaan. Carlos dengan tenang mengawal bahagian tengah. Lagi Baik. Depan. Alah, hai. Aduh ya. Danish Miss memegang bola dengan baik tetapi tidak menyudahkan bola. Tidak. Buang. Baik. Ref. Bala, cantik. Belakang. Lagi. Fayad berada di tepi. Depan terus. Aryan. Allah. Oi. Aryan dijatuhkan. Kad kuning diberikan kepada pemain LMS. Kad kuning pertama dalam perlawanan ini. Ayah sapak bola. Tembak bola muntah. Bola muntah. Syafi Rifki membuat sepakan. Lagi. Ditangkap kemas oleh penjaga gol LMS. Pengadil memberikan sepakan percuma kerana mengesan Carlos menolak pemain LMS. Terus ke arah penjaga gol. Baik. Go clear Wan. Okey. Ikhwan cuba untuk mencari rakannya di tepi padang tetapi sepakan agak laju. Masih lagi dalam menyerang. Ahmad Rizky mengawal bola, membawa ke hadapan, ke tengah.
Dipotong dengan baik oleh Syazim. Lagi sekali, lagi dia potong. Masih lagi Syazim mengawal bola. Makin. Bola. Ha. Syafiq Rifki membuat sedikit kesilapan. Sebenarnya dia ingin mencari rakannya di hadapan tetapi tiada siapa di situ. Menukar gerakan, mencari rakan di tepi. Kacang. Atas, ke atas terus lagi. Hakim, handball. Handball. Cepat. Lagi ambil. Hai. Walah. Peluang ada dah. Fayat hantaran ke tengah mencari rakan. Semua keeper. Ambil. Okey, ambil. Syazim dengan tenang. Hai, lagi. Danish Hai. dijatuhkan. Sepakan percuma diberikan kepada Danish. Kepada MSSD Manjung. Bola atas. Depan lagi. Goal post cantik. Allahu Akbar. Cepat. Terus sekali. Ha. Gol. Alah. Hai. Apa lagi? Hop, azan. Stop. Bola. Perlawanan dihentikan sebentar untuk menghormati laungan azan. Dalam masa sama, kedua-dua pasukan mengambil peluang untuk membuat water break. Bagi yang baru menonton, kedudukan terkini masih lagi 0-0. Kosong LMS dan juga kosong Manjung. Kedua-dua pasukan saling menyerang. Lain semua ni yang jadi ref tadi. Lain semua ni ref. Boleh pergi tadi kan? Budak yang ni. Ni berarti cikgu ke? Ni. Semua ref ni cikgu. Oh, yang cikgu. Tak tahu, dia tak tahu. Sebab dia game MS fikir. Yang fikir. Tengok budak nombor 7 tu. Jersey ni sampai ke lutut ni. Dia si besar-besar juga tak syok nak main kan. Lagi main nak lari. Nombor 7. Orang tutup komen lah. Ha? Tutup komen apa? Dah. Ni tak boleh baca komen. Oh, buat live. Sebab kalau pakai Facebook, kita boleh ambil video tegak. Dia tak boleh sengit. Tak boleh sengit. Ini pakai app third party, kita boleh ambil melintang. Melintang. Bila melintang, view dia sedap sikit. Sedap sikit lah.
Dia panjang ni kan. Lepas tu nanti yang ni saya download video, saya up dalam YouTube lah. Sebab kalau live sebulan dia delete. Oh, automatik. Ya, automatic dia delete. Tapi dia bagi notification dulu lah. Ha? Ada lebih kurang 5 minit lagi kot. Kan? Laungan azan telah pun selesai, menandakan masuknya waktu solat padu asar di kawasan Seri Iskandar dan kawasan yang sekitarnya. Perlawanan akan diteruskan, akan disambung, diberikan kepada LMS menyerang. Press lagi. Wipe. Danish terbaik, tindakan yang diambil oleh Danish. Shazim Bola belakang bola. Belakang main. Belakang. Ha, ambil. Carlos Habis dan masa untuk separuh masa pertama telah pun tamat. Pasukan kembali berehat. Sama-sama kita nantikan aksi di separuh masa kedua. Penalti penting kita. Bukan segi keeper lah. Penyepak pun tentu. Penyepak tu. penyepak kita. Skor dengan Zevin dah penuh lah. Penyepak ni. Ini tak tambah masa lah. Ini penalti terus. Ada penalti dah. Ha? Ada penalti tu kan. Dah ada penalti? Ha. Dia tak ada tambah masa. Mana masa kata 2 minit habis tu. Satu penalti. Kita risaukan penyepak je. Itu yang risau. Sejarah banyak. Sejarah. Tengok yang Jori yang dekat mana Jori? Kalau kasar Jori kan. Orang main dapat tak masuk. People sih banyak. Dia pak tak ada. Itu manusia. Laju punya rap tu. Ya tak rap tu. Ada. Memang lah you ni mau. Dia pemain laju. Ini 12 kan? Besar ni. Tengok lagi orang. Buka lagi besar lagi. Yang baju dulu ni lagi. Dah bawah lagi. Dia cepat turun kan? Cepat naik, cepat turun. Tu enak tu. Siap. Cepat cover balik tempat. Cepat naik, kena cepat turun. Cover balik. Betul? Oh, dia laju kan tu. Oh, angin. Payung jaga payung. Angin.
Lambat ni. Dia tak boleh masuk dalam keras. Tanah tu ke pun. Dapat tu kan. Satu pun jadi ya, satu je, satu. Tidakkan satu. Sayangnya free kick tu. Free kick tadi tu. Kalau dia buat melencong lagi tu. Kan? Free kick tadi tu. Oh, berkal. Game sama-sama ni. Sama-sama. Macam bagi tadi. Game macam bagi tadi. Dua-dua ada serangan balik. Dia macam bagi tadi. Jangan tidur je. Jangan tidur. Jangan tidur ke. Macam game tak berat sebelah lah kan. Ngadil bersih. Untuk kali ni pengadil agak bersih. Ngadil bersih lah. Perlawanan untuk separuh masa kedua akan bersambung sebentar lagi. Kedua-dua pasukan telah pun bersedia untuk masuk ke dalam padang. Woi. Pemain yang akan bermain untuk separuh masa kedua, hakim keeper Rizky Carlos, Fayat dan juga Rifki di bahagian pertahanan, Rifki, Syazim dan juga Fayat di bahagian tengah. Kelibat Rizky Carlos dan juga Wafi, Aryan di hadapan dan juga Lukesh di bahagian kiri. LMS pasti juga akan melakukan sepakan terus ke dalam gol. Terus ditangkap oleh hakim. Hakim mencari rakan di hadapan, sepakan mencari Aryan. Lukesh dapat kepada Lukesh. Agak lemah. Nanti Lukesh. Go 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 go. Good. Try lagi Lukesh.
Offside. Tak ada. Lukesh lagi Lukesh. Ball, first ball. Lukesh mengawal bola. Lukesh. Ha. Dapat kepada Fayat. Fayat ke tengah, ke hadapan. Wafi menanti. Iki bola lagi. Oi. Dan Wafi Lagi. dijatuhkan oleh pemain LMS berjesi nombor 7. Terus. Sepakan percuma diberikan kepada Shot terus gol. On goal. On goal. Iki kuat. sepakan percuma kepada Manjung akan diambil oleh Syafi Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita berdoa agar sepakan percuma ini akan terhasilnya satu jaringan. Oh tidak. Masih lagi. Lukesh bola. Ha. Fayat, Cantik. Offside. pemain LMS berada dalam kedudukan offside. Cikgu. Drive petang ni okey, alhamdulillah. Clearance yang dilakukan oleh pemain nombor 7 LMS. Apa dia buat lagi? Apa dia buat lagi? Hei, nak ambil bola terus. Jangan macam tu, bahaya. Tung atas. Ha, jangan Baik, Fayat. Agak jauh. Rakan-rakannya di hadapan. Bola. Iki bola lagi. Wafi. Iki bola. Wafi memberikan bola kepada Amar Rizki. Amar Rizki membuat sepakan dan tandukan daripada Aryan yang agak tinggi. Okey, kamu Lukesh. Bola lagi. Aryan. Lagi ke depan ke? Wafi Depan ke? mencari Amar Rizki. Amar Rizki menahan bola terus ke tengah kepada Wafi. Kaki pemain LMS terkena dada. Lagi. Syazim terus ke tengah. Hantaran tersebut kepada Amar Rizki ditanduk. Clearance di atas. Fayat berada di bawah untuk membantu untuk mendapatkan bola. Tetap masih lagi dalam kawalan Lukesh. Masih lagi Lukesh membuat crossing. Satu crossing amat baik tetapi berjaya ditangkap oleh penjaga gol LMS. Wafi. Oi, lagi. Aduh, apa? Iki. Kalas. Ambil free kick, Kalas. Ambil free kick. Kalas. Sepakan percuma ini akan diambil oleh sama ada Fayat ataupun Kalas. Tinggi sepakan tersebut melewati palang gol. Kalas. Lepas ni ada free kick, kau ambil je Kalas. Try sekali. Masih confident ambil je. Dia memang boleh ambil free kick Kalas. Free kick dia cantik.
okey. Nanti. Lukas dah. Fayat. Masuk. Tengah. Pergi. Okey. Lukesh berada. Okey. Oh, clearance yang Lukas. Tenang Lukas. Relax. Sabar. Susun balik. Susun balik. masih lagi kedudukan terkini 0-0. Depan. Okey. Ha. Hai, bang. Wafi. Yes, Wafi. Masuk. Mirza. Bola lagi. Lagi. Ha. Lagi. Baik tindakan yang diambil oleh Wafi. Wafi dijatuhkan tetapi pengadil Rap ni. Jatuh saja. Kalos, ambil kalos. Ambil kalos. Tolonglah kalos. Bagi Lukas lah. Lukas. sepakan percuma akan diambil oleh Lukesh. Cantik. Lepas. Alah. Good. Depan bola. Bola depan tu bola. Agak bahaya. Lah. Clear. Clearance oleh Syazim. Tinggi. Cepat lagi tolak depan sikit. Wafi mencari Amar Rizki dan sepatutnya Amar Rizki. Tetapi bola telah agak laju di kehadapan. Bola. Cantik. Ha. Potong. Oh, cantik bola. Masih lagi. Keting hali mana? Corner. Tiada free kick diberikan kepada LMS kerana bola tersebut dalam kedudukan 50-50. Tetapi sepakan penjuru pula diberikan kepada LMS. LMS akan mengambil sepakan. Tak, bunyi lori. Cuaca sedap main ni. Tak panas sangat. Kita tahu sebab nama dia. Ikuan diusung keluar. Diteruskan dengan sepakan penjuru. Agak tinggi, agak bahaya di situ. Syafiq Clear. Kalos dan bola tinggi melewati palang gol. Atas turun lagi, ikut bola. Kontor. Hakim ke tengah Masuk. mencari Lukesh. Masih lagi bola di dalam kawalan kaki Lukesh. Cuba untuk menghantar bola tetapi telah pun ditahan dengan baik oleh pertahanan LMS. Jom Lukas. Fayat membuat lontaran. Belakang. Bola kita. Lagi. Lagi sekali lontaran ke dalam diberikan kepada Manjung. Baik. Oh. Sayang tu. Lukesh berada dalam kedudukan offside tanpa dijangka. Satu gerakan yang amat baik sebenarnya yang ditunjuk oleh kedua-dua pemain antara Lukesh dan juga Fayat sebentar tadi. Bola kepada Wafi. Wafi mencari Amar Rizki di hujung padang. Amar Rizki akan membuat hantaran tinggi mencari. Ayun.
Cantik ke? Oh, sana. Sini ke kuala sini. Acak lagi. Pertukaran dilakukan oleh skuad MSSD Manjung mengeluarkan Aryan dan memasukkan Syahir. Oh, cari masuk. Acak lagi. Mai, masuk. Masuk. Ha, David. Ha, masuk. Masuk. Bola ke? Tadi slide. Bola. Bola lagi, potong. Cantik. Baik. Bola ditolak keluar oleh Rizky Kalas. Jaga. Ni. Lontaran ke dalam kepada LMS. Masuk, jaga ya, masuk. Lah, dihantar ke tengah. Belakang Mencari masuk. rakan di belakang terus. Clear. Agak bahaya di situ, kosong. Cantik. Lagi, baik. Nasib baik Syafiq Rifki pantas menghulurkan kaki semasa percubaan sepakan dilakukan. Jangan meter, belum. Ikuan Amar Rizki. Okey, cantik. Baik. Bola keluar padang. Line patut kau. Bola sekali, cantik lagi. Pergi. Yang dilakukan oleh Fayad. Pergi. Syahir memberikan cabaran kepada Baik. Syahir. Kacau je. Wafi Keluar bola. dan Lagi cepat. Depan. Lontaran diberikan kepada MSSD Manjung. Syahir menanti. Allah, tahan dulu bola. Stop dulu bola. Kacau. Ha, lagi. Masuk. Wafi masih lagi dalam kawalan. Cuba untuk mendapatkan bola tetapi Masuk lagi. Ha. Lagi. Hai, tangan pun. Play lah. Ha, ban. Ha. Bom. La ilaha. Hei. apakah yang cuba dilakukan oleh Syahir? Beliau meminta, beliau menyatakan ada sentuhan tangan kepada pemain LMS tetapi pengadil mengendahkan. Pengadil memberikan advantage dan memberikan terus permainan, meneruskan permainan. Syazim Lagi. Syahir, Lagi. Masuk. Wafi membawa bola, Lukas menanti di belakang. Hampir-hampir lagi Syahir menyumbangkan gol untuk MSSD Manjung. Agak bahaya. Lagi, bola. 1 lawan 1. Apa tu? Sekat tu. Syafiq Rifki diberikan kad merah kerana tindakan mengasari pemain lawan. Di mana Ikuan dijatuhkan.
Tahan lagi. Beri sikit lagi. Sikit lagi. Tahan sikit lagi. Sepakan percuma diberikan kepada LMS. Pada jaga nombor 8 tu. MSSD Manjung kehilangan seorang pemain di atas padang. 8 versus 9 kali ini. Oh, cantik. Baik. Terus ditangkap oleh Hakim. Mencari Syahir di hadapan tetapi bola tidak cukup tinggi. Bola. Lagi ha. Rizky Carlos mencari Syahir. Syahir kepada Wafi. Agak jauh. Pergi kejar. Daripada kawalan. Fayad melakukan sliding tackle dan mencari Lucas di hadapan. Clearance oleh pemain nombor 7. Belakang lagi. Hulai mencari Syahir tetapi Syahir gagal untuk menahan bola. Cantik. Lagi. Jangan tunggu. Lagi. Wafi dijatuhkan dan sudah pasti akan ada layangan kad kuning kepada pemain LMS. Syahir, cek line Syahir, line dulu. Payah target tengok. Payah. Ada je orang tu. Target tengok payah. Chip dia ke depan. Bola. Lancarlah Zahir. Bola dekat kau. Berapa minit lagi nak habis? 2 minit. Dia lagi. Hei. Habis dah. Sikit. Pilih tu kena bola cepat. Lagi atas. Syahir menanti di hadapan. Syahir masih lagi dalam kawalan Syahir. Tiada siapa di belakang untuk membantu menyudahkan bola. MSSD Manjung diberikan lontaran. Hulai ke hadapan mencari Lucas. Rizky Carlos menanti. Dan adakah Fayad berada di belakang untuk mengawal bola dan kawalan daripada Fayad yang agak baik. Hulai terus ke hadapan mencari Syahir. Cantik. Tandukan daripada Fayad untuk menyelamatkan keadaan. Hulai berada di kiri padang. Terus kepada Lucas tanpa kawalan. Lucas terus ke hadapan. Wafi ada. Pergi. Ada Aryan. Dan Aryan dijatuhkan. Oh, dah peluang dah. Peluang dah. Luar Aryan offside dulu. Aryan berada dalam kedudukan offside dahulu sebelum beliau dijatuhkan. Kili harga Halillah. Cantik. Alhamdulillah. Pengadil perlawanan pada petang ini menjalankan tugas dengan amat baik. Walaupun ada layangan kad merah kepada pemain MSSD Manjung. Aryan mengejar bola.
dan tidak. Walaupun Aryan nampak dijatuhkan. Separuh masa kedua telah pun tamat. Saya tidak pasti apakah format yang akan diambil, yang digunakan. Tengok. Dia terus ada tambahan masa. Saya tidak pasti apakah format yang diguna pakai dalam pertandingan kali ini. Adakah ada tambahan masa ataupun sepakan penalti terus bersambung. Tak tahu. Kalau penalti alhamdulillah. Aduh. Kalau Nampak macam penalti, tengok ada player lain ambil pakai glove. tukar keeper Tukar keeper. Tapi kalau tukar keeper mana boleh ni tukar apanya? Boleh. 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 Tapi dia player yang main tadi semua. Player yang main tadi Dia ambil juga. Dia tukar masa belum lagi 2-3 minit baru boleh tukar keeper pada main kan. Penalti ke Format dia tu, format dia. Kalau masa tambahan kiranya sepakan penalti adalah penentuan kepada perlawanan kali ini. Segala-galanya bergantung kepada nasib setiap pemain yang mengambil sepakan dan juga yang menjaga gawang. Diharapkan kesemua mereka yang diamanahkan untuk mengambil sepakan dapat membuat sepakan dengan baik dan juga didoakan. Ini punya risau. Penalti. Just info KU 1. Pilih kosong. Penalti. Keeper Info pasang tu. Okey, saya dapat info. Gambar kurang menarik, kurang cantik dan saya telah cuba untuk terima kasih di atas information yang disampaikan. Player dia keeper. Keeper lain pula ni. Tukar player dia. Player dia keeper. Player jadi keeper. Mohon Kenapa tukar? WhatsApp saya. Player dalam ni. Adakah gambaran sekarang agak okey ataupun tidak? Kerana pada skrin saya tiada masalah. Kali kan? Ni berapa dah? Ni berapa? 3 Tak ke tahu 5? berapa. Ni tak tahu. Sudah pastinya debaran semakin terasa di kalangan penonton-penonton yang terdiri daripada ibu bapa pemain-pemain dan juga para jurulatih yang pernah melatih pemain-pemain. Diharapkan MSSD Manjung dapat memenangi perlawanan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sedia ke okey kamu okey. Sepakannya pertama agak perlahan tetapi masuk ke dalam padang, ke dalam jaring. Sepakan pertama oleh MSSD Manjung akan diambil oleh Fayat. MSSD LMS telah pun menukar keeper. Dan Fayat juga berjaya menjaringkan gol yang pertama. Okey, jadikan satu game, set satu game. Boleh masuk dalam.
Diharapkan untuk sepakan kali ini hakim dapat bertindak dengan baik, menyelamatkan bola daripada menerjah jaring. Game, set satu game. Satu je. Clear, clear. Go clear. Masih lagi gagal untuk hakim membaca sepakan yang dilakukan oleh pemain. Wafi pula akan mengambil giliran sepakan yang kedua. Debaran cukup-cukup terasa. Kita menang ni kita dalam. Rafi. Wafi, bismillahirrahmanirrahim. Dan masih lagi jaringan sepakan ketiga yang akan dilakukan oleh LMS. Sama-sama kita berdoa agar sepakan ini tiada jaringan yang terhasil, bagi membolehkan MSSD Manjung mara ke peringkat separuh akhir. Kepas sikit game. Steady ah, gerak sikit game. Jangan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Clear. Laju sepakan yang dilakukan oleh Ikhwan sebentar tadi. Aryan pula akan mengambil sepakan. Saya sebagai pengulas pun agak menggeletar. Diharapkan akan ada jaringan daripada Aryan. Dan alhamdulillah masih lagi gol. Alhamdulillah. Hakim satu game. Satu game. Game set satu. Satu game. Oh, keeper ambil. Satu je. Kipa ambil. Ambil, okey, baik. Baik. Keeper akan mengambil sepakan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu je. Sep. Tekaan yang dilakukan oleh hakim tepat, tetapi tidak berjaya untuk menyelamatkan bola tersebut. Lukesh pula akan mengambil sepakan. Lukesh. Gol. Ya. Alhamdulillah Lukesh. Bijak. Itu bijak tu kita nak tentu. Hakim tepi Hakim. Kedua-dua pasukan masih lagi Boleh Hakim, boleh. Ni you punya bola. 4 Hakim, come on sama. Hakim. Ni bola Hakim Dia keluar ni. Dia song ke tepi ni. Bola ke kiri ni. Bola keluar kiri ni. Come on Hakim. Oi. Bola kiri. Keluar. Tengok bola. Kan apa? Kan cakap apa? Cakap bola keluar. Sepakan. Iki. Lewati palang gol. Kan bola keluar, Mak. Sepakan kelima akan dilakukan oleh Carlos Rizky. Tenang. Diharapkan sepakan kali ini akan ada jaringan dan membolehkan MSSD Manjung mara ke peringkat separuh akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Tenanglah kamu Rizky, dan alhamdulillah MSSD Manjung layak ke peringkat separuh akhir. MSSPK bola sepak bawah 12 tahun. Alhamdulillah untuk kejayaan kali ini. Tahniah diucapkan kepada semua pemain. Tahniah juga diucapkan kepada semua jurulatih. Dan juga tidak lupa saya ingin mengucapkan tahniah kepada
penyokong daripada MSD Manjung, penyokong tegar. Kepada yang menonton, terima kasih diucapkan kerana tontonan anda juga adalah sebahagian daripada sokongan dan doa untuk pasukan. Alhamdulillah, kita berjumpa esok pagi untuk pusingan separuh akhir yang pertama. Terima kasih semua. Saya akan tamatkan live pada petang ini. Saya ingin, sebelum saya menamatkan live, saya ingin masuk ke dalam padang untuk mendapatkan reaksi lebih dekat. Pemain-pemain Nak pergi je. MSSD Manjung. Sudah pasti mereka amat gembira kerana mereka telah melakukan sehabis baik bagi memastikan MSSD Manjung layak ke peringkat separuh akhir. Alhamdulillah lagi sekali. Wa syukurillah. Saya semakin hampir dengan pemain-pemain. Players! 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 Live! 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 Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada pemain-pemain dan juga barisan jurulatih. Kejayaan ini adalah berkat daripada kesungguhan mereka dalam bermain dan juga berlatih. Tahniah diucapkan kepada jurulatih dan juga pengurusan pasukan. Coach Pia, Kita berjaya ke semi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coach Makno, penolong PTPS MSD daerah Manjung bagi bawah 12 tahun. Alhamdulillah. Hakim Amar Rizki, Alif, Danish, Hulai, Wafi, Fayad, Syazim. Tahniah Syazim. Rizki Kalos. Kita masih di top 4. Alhamdulillah. Terima kasih di atas tontonan semua. Berjumpa kita pada esok pagi. Assalamualaikum.